7.5 dah. Kenapa tak guna kereta sendiri atau papa hantar? Cepatlah Mama. Awak lupa ke tayar kereta Mama kancik? Mama jujur je. Mama masih takut lagi kan dengan papa. Viendra, buat apa Mama nak takut? Mama kan isteri dia. Jujur janggal. Sayang, kenapa larikan papa tadi kalau tak takut? Apa pa? Mana ada? Dah. Jangan bahas lagi. Muka mama awak merah. Mama salting. Papa! Viendra! Cukuplah! Aduh, kesiannya anak papa satu ni lah. Kurang ajar. Ya, Ma. Dah nak sekolah lagi. Mama jangan makan lambat. Nanti muntah lagi. Yang susahnya mamanya ada. Okeylah, dah lambat. Bye. Aduh. Angkasa. Cukuplah. Sejuklah. Buat apa lagi tu? Ternyata kamu, Marvin. Ya. Ini pertama kali saya tengok awak lambat. Matamu kok sengit. Belum habis sampai. Sengit mengatur saya pula. Ya, tak ada gue aja. Ni gara-gara asal ni. Malah dengerin gue. Lu, Marvin, gelap juga. Ceritanya kelas 9 ni. Ya, lambat juga. Ini sok cool lagi. Saya yang jarang boleh datang lambat. Marvin, kejap bila. Itu Ardan tu. Kenapa tidur belakang tu? Bangun. Kenapa tidur kat pokok tu? Alkaza Ardan. Yaudah. Kita di mana? Kita mau masuk ke? Ataupun pulang aja? Macam ni. Saya guna pasal teleport untuk bawa korang masuk. Mana boleh guna masa dekat sekolah? Kan ada kasak. Itu saya tahu lah. Tapi ada cara. Caranya kita panjat ini dekat tempat parking basikal. Lepas tu saya pegang korang teleport masuk kelas. Okey. Bagus juga idea tu. Dengar macam serok. Kita cuba sebelum cikgu ada dekat kelas. Cepat woi, awak bertiga. Yang di atas buruan naik. Gabriel, Arden, Marvin, Angkasa. Buat apa? Korang itu Redbird. Mulut. Mampus gue. Ada kat Redbird ternyata. Okey, buat saya baik. Awak berempat, saya bagi masuk kelas. Kenapa tersekat? Tak nak masuk ke? Aduh lah. Wah, gembiranya korang. Sayang, kenapa ketawa? Macam ni tadi. Gaf. Bayar. Cepat. Aduh Zah, mama saya tak bagi lebih lah duit. Saya tak boleh bayar. Tapi saya bayar tahun murid.
Tahun monyet. Ya, sebab awak ada dah jadi mama tu. Tak payahlah garang-garang. Takut lah. Okey, saya bagi 2 hari. 2 hari? Boleh. Baik, Mami. Mami. Oh, gitu lah. Ya kan? Berani dia jerit depan dia bangga tu. Patutlah saya dengar ada orang menjerit. Rupanya. Iya, keluar kudamnya si Arda. Saya dah kumpul banyak dah ni. Heh, awak yang jerit macam perempuan, tak nak ngaku saya pula. Tapi, muka je ganas. Tapi hati, Hello Kitty. Hai korang, balik sekolah nanti ada pergi mana-mana? Memang ada apa Dinda kalau sak busuk lubang? Hah? Oh, bukan itu maksud. Maaf, memang kenapa balik sekolah nanti? Ya sayang, kenapa? Macam ni malam nanti kita pergi mana nenek? Hah? Nenek? Ya, neneknya Dendra, mamanya papa dia. Oh, setahu saya mama dia macam Krista. Maaf, gue tahu mama kamu dibuang sama ortunya kan kayak Krista. Zer, lu ikut nggak? Kenapa? Kok cemberut? Lu kenapa sih marah-marah terus? Gara-gara gak dapat bian. Zergan, udahlah, ngomong aku aja. Diam, suruh yang lain pergi. Saya nak cakap dengan kau, dengan bian. Ada apa? Kenapa suruh yang lain pergi? Kenapa setiap ada awak, bian takut? Kenapa? Oh, dia tak tahu. Sebab saya dah main dengan... Okey, saya takkan ganggu Viandra lagi. Zergan, apa yang awak buat depan api tu? Oi Zer. Malam ni nak buat apa? Lah, Marvin Alendra, apa yang awak buat dalam gelap tu? Yang lain dah tunggu sana dah. Vendra. Itu je kekuatan awak. Fiat! Vendra, berani Terima kasih, Krista. Baby, awak dekat sini. Maaf buat korang terkejut. Tak apa, tapi dia dah tolong Vian. Sayang, jangan sembarangan puasa. Vian baby tu. Maaf. Dah, jom. Ish, pasangan unik, luar biasa. Kuat juga Krista. Kesian awak sampai cedera teruk sebab selamatkan saya. Terima kasih sayang. Sayang? Kepala awak berdarah. Macam mana? Tak apa, nanti sembuh sendiri. Tengok ni. Nenek dah sampai dah dekat rumah. Tapi Viandra, Marvin, Zergan mana? Namanya. Entahlah si Ganung Ali tu. Ada masalah kot dekat jalan. Viandra, awak dekat mana sekarang? Oh, okey. Korang, nanti diorang sampai. Hei, diorang ni kena tunggu lagi. Aduh, dah 20 minit dekat sini. Yang sebelah ni, Del. Awak kenapa? Tak sedap perut lah. Kucing pun boleh tak sedap perut. Awak ingat kucing ni tak boleh sakit? Saya tetap manusia lah walaupun saya kucing.
Apalah? Jangan-jangan awak... Hah? Saya apa? Apa yang awak cakap ni? Kenapa nak marah? Azah, tadi kan awak cucuk saya. Del, lepaskan Azah. Apalah yang bini aku buat ni lah. Delia, kenapa ni? Kenapa? Awak kena tanggungjawab, Marvin. Tanggungjawab. Tanggungjawab? Saya kata tanggungjawab. Apa yang jadi dengan awak? Delia, Del, jadi apa-apa pun. Rian, guna kuasa awak. Sayang, sudahlah, tak jadi apa. Okeylah, kalau awak rasa saya keluarkan. Sudah kan? Sekarang kita boleh pergi. Sandra, abang, mana nenek? Kenapa tak keluar lagi? Nenek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah, nenek? Hei, awak semua. Sudahlah main. Jom, kita masuk dalam. Woi, tunggu woi. Ada apa nenek panggil? Inilah masak. Awak kan datang lagi. Tapi tanya awak dah lahir seorang anak. Terima kasih. Awak rasa macam mana? Lumayan sakit lah sebab baby tu besar. 4 jam lah nak keluarkan dia. Masa tu saya takut sangat. Saya takut ada benda jangkit dekat dia. Tak apalah, biasalah tu. Baby lelaki susah juga. Perut buncit lah. Tak suka. Kenapa ketawa Delia? Bukan nak tolong. Del, bagilah cara nak hilangkan. Tak ada guna pun nak kempiskan perut tu. Nanti besar balik. Enima kan? Hyper. Kuat lagi. Enima? Awak nak saya keluarkan aura Enima? Jangan. Awak akan kurus. Tak ada gemuk. Bagus. Baru saya nak tampar muka awak guna sarung tangan yang besar ni. Azah. Dah lah, jangan marah lagi. Ya. Sayang, kamu kenapa? Ada masalah? Ya udah, pegangan. Main maga. Udah gak usah marah-marah. Wajar itu, kau lahiran kan? Nanti gue tolong kamu kepiskan perut. Gimana? Baiknya. Terima kasih. Sayang, kamu kenapa? Azah, gue gak mau lagi Azah. Lepasin gue Azah. Azah! Day, bising lah. Kurang berdua ni. Apa hal pula ni jerit-jerit ni? Cantik. Hey, cepat. 1, 2, 3. Nyenyaknya awak tidur. Macam mana? Okey? Lebih pada okey. Yandra, kenapa tak kaki awak dekat kepala saya? Sengaja saya tengok awak syok tengok cerita. Biar bilang kat asal gue gak mau lagi. Peluk, awak curang jahat. Menarik juga drama ni. Macam monyet kena selingkuh. Saya tu tanya-tanya kenapa korang cepat ada anak. Padahal hujung tahun lepas korang berjumpa. Itu pun awak yang rapat dengan Angkasa tak tahu. Saya yang tak rapat dengan siapa-siapa pun boleh tahu. Aduh. Hai sayang ni, ketinggalan zaman betul. Dia orang sama-sama Enima. Lagipun dah lama. Cuma dipisah oleh Adan je. Saya pun tak tahu kenapa Angkasa takut dengan Azhar. Padahal sama-sama Enima. Angkasa, lepaslah. Berapa lama nak peluk ni? Hah? Ada Enima?
Mama, ni masuk je. Buat kita orang terkejut je lah. Nasib baik pakai baju hitam. Itu mama awak. Kenapa warna rambut dia lain? Lepas tu tak ada telinga dengan ekor dia selalu. Oh, itu kakak kembarnya mamanya Dendra. Dendra panggil dia Mama. Maafkan Mama awak semua. Nini dah siap masak lah tu. Jom, awak semua kita makan. Azah, Angkasa, cukup. Macam mana? Sedap tak? Sedap ni. Masakan nenek tak pernah gagal. Terima kasih, tapi menyusahkan nenek je lah masak untuk kita orang. Tak adalah. Lagipun nenek gembira awak semua datang sini. Abang, ini makanan favourite abang. Azad tak boleh maaf. Abang? Abang? Ray, bukan tadi dekat belakang awak ke? Siapa? Ardan. Masuk tandas dia tadi. Lalu je lah abang ni. Maaf, saya sakit perut tadi. Macam ni lah kalau malam tiba-tiba sakit perut. Sayang ni, kalau nak makan pasti masuk tandas dulu. Mama. Dia kenapa? Oh, dia. Itulah kelemahan kuasa cahaya. Bila malam, takkan sedarkan diri. Tapi akan serang orang bila orang tu ganggu dia dengan kasar dengan dia. Jadi jangan siapa-siapa. Oh, jadi itulah perlawanan kuasa cahaya. Tapi Nek, ada caranya. Ini, saya nak tunjuk kat nenek. Yang ni caranya. Letak je dalam 3 saat je. Dia akan tenang dan sedar. Marvin, gimana? Udah siap ke belum? Sikit lagi. Ada apa lagi nak tolong? Kayaknya enggak deh. Delia Harashi. Itu siapa? Itu kucing. Ya, saya tahu. Ini ada telinga. Ada itu siapa? Itu... Del. Ada? Anak awak dekat pasar ikan. Pasti dah berubah. Suki, Katana, jangan. Tak ada hubungan apa-apa kan? Okey.